Senarai calon AFC Player of the Year 2025 menampilkan 3 nama besar Asia iaitu Arif Aiman, Malaysia, Akram Afif, Qatar, dan Salim Al-Dawsari, Arab Saudi. Pencalonan Arif Aiman adalah pencapaian bersejarah kerana beliau adalah pemain Malaysia pertama yang berjaya menembusi senarai akhir ini. Ini membuktikan musim 2024-25 yang cemerlang buatnya, bukan sahaja dengan 5 gol di ACL Elite dan treble domestik bersama JDT, tetapi juga peranan utamanya dalam skuad kebangsaan menuju Piala Asia 2027. Beliau bersaing dengan 2 bintang yang telah lama diiktiraf di pentas Asia. Akram Afif yang dikenali dengan kehebatannya bersama skuad kebangsaan Qatar dan kelabnya. Salim Al-Dawsari pula tonggak utama Arab Saudi dan Al-Hilal. Persaingan ini pastinya sengit, memandangkan kualiti ketiga-tiga pemain ini. Pemenang akan diumumkan pada Majlis AFC Awards Riyadh 2025 edisi ke-29 yang akan diadakan buat pertama kali di Arab Saudi pada 16 Oktober di King Fahad Cultural Centre, Riyadh. Kejayaan Arif Aiman dicalonkan sahaja sudah cukup membanggakan dan menjadi penanda aras baharu bagi bola sepak Malaysia.